Pegawai dan anggota polis antara 77 orang penjawat awam yang ditahan polis kerana disyaki terbabit dengan pengambilan dan penyalahgunaan dadah di Kedah bagi sepanjang tempoh tahun ini. Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah berkata, kesemua mereka ditahan dalam operasi dan ujian urin yang dilakukan. Azli berkata, statistik kejayaan kontingen Kedah merekod tangkapan berkaitan dadah sejak Januari hingga 21 Disember tahun ini sebanyak 26,907 kes berbanding tahun lalu hanya 23,759 kes. Beliau berkata, jumlah itu meningkat sebanyak 13.2%. Jumlah tangkapan pula adalah seramai 27,657 orang, termasuk pembekal dan daripada jumlah itu, 24,335 orang adalah penagih dadah di negeri ini. Jumlah ini juga meningkat sebanyak 14.6% berbanding tempoh sama tahun lalu, katanya. Sementara itu pihaknya turut merampas pelbagai jenis dadah termasuk ketum, sebanyak 47.6 juta ringgit berbanding hanya 8.8 juta ringgit tahun lalu, dan peningkatan ini adalah sebanyak 500%.